Assalamualaikum. Hari ini 5 Syawal 4 April. Dan the biggest news ialah indeks Dow Jones di USA menjunam 1,700 poin, yang terburuk sejak Perang Dunia dulu. Dan ini adalah angkara Trump yang meletakkan tarif untuk trade barrier kepada negara kita dan juga negara-negara lain, termasuk Europe, China, Rusia dan semua negara di dunia, termasuk di kawasan kutub. Kutub tak ada negara pun kena. Itu kita tak tahu kenapa dia letak tarif di kawasan kutub. Dan yang keduanya ialah hujan masih lagi turun pada hari yang keempat. Dan ini agak luar biasa, kerana tak pernah lagi hujan turun lama sangat. Pada ketika ini sepatutnya sudah masuk waktu musim panas. Biasanya hujan sehari 2 hari je, kemudian akan mula flowering season. Ini dah hari yang keempat. Kita dah sampai. Masjid lain sudah azan. Hujan kenyang-kenyang.